selesai nyanyi juga berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir bin Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia. Yang amat berbahagia Tuan Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, Koordinator Program Saudara Ruzaini, rakan-rakan para pelajar warga Malaysia di United Kingdom sekalian. Bagi meneruskan agenda kita pada pagi ini, saya dengan ini menjemput Saudara Muhammad Iqmal bin Datuk Muhammad Udin untuk membacakan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshu alaina min hazanatika ar-rahmanir rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami negara yang aman, makmur, damai dan sejahtera. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah kami rakyat yang bersatu padu, hidup yang harmoni dan jiwa yang merdeka. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Malaysia maju seiring dengan kemajuan berpaksikan nilai-nilai murni dan adat ketimuran. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami negara yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Terima kasih ucapkan kepada Saudara Muhammad Iqmal. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Saudara Ruzaini, Ketua Koordinator Program Setinap bersama Tuan Mahathir kita pada hari ini, untuk sedikit ucapan agama. Silakan. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita sanjungi, yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad, yang kita sayangi, yang berbahagia Tuan Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, pihak penganjur, pemimpin komuniti dan pemimpin pelajar, para profesional, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kita kehadirat Allah SWT dengan limpahan rahmat dan maghfirahnya, dapat kita berkumpul pada pagi ini untuk bersama-sama dengan pemimpin ulum tanah air kita dan juga mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita yakin sebagian besar dari kita di dalam dewan ini, malah mungkin semua yang hidup mendapat pendidikan dan menimba ilmu di perantauan, hasil dari keberkesanan di bawah pimpinan pemerintahan beliau. Saya mewakili rakan-rakan warga Malaysia yang berada di sini mengucapkan selamat datang pada Tuan dan isteri. Juga berterima kasih yang tidak terhingga atas kesudian beliau untuk terbang ke Manchester pada pagi ini untuk bertemu dengan anak-anak Malaysia di sini, di samping berkongsi pengalaman beliau. Ini tidak lain tidak bukan untuk membincangkan masa depan kita sebagai anak Malaysia di sini, khususnya untuk menangani tekanan dan menghadapi cabaran yang mendatang. Jika kita ingat pada 8 tahun lalu,
turun ke sini ya, sebagai Perdana Menteri. Hari ini dengan kumpulan audien yang sama, kami masih tetap di sini bersama Tun. Buat makluman Tun, pihak penganjur rasa amat bersyukur kerana pada hari ini konsep tongkat yang Tun tekankan satu ketika dahulu kami buktikan, kerana yang hadir pada hari ini di dalam dewan ini bukan dibayar kehadiran mereka, tapi membayar untuk bersama-sama Tun. Dari seceruk Swansea dan Lancaster hingga ke atas pelosok Aberdeen dan Edinburgh, datang beramai-ramai ke sini. Malah ada juga daripada kalangan kita datang daripada Ireland, daripada Galway, daripada Dublin. Dan mereka melabur beasiswa mereka terima, mungkin pendapatan yang mereka cari mungkin, untuk mengambil pesawat ke Manchester. Syabas dan tahniah. Akhir kata, terima kasih saya ucapkan untuk urus dia dan pihak yang terlibat yang bertungkul lumus untuk memastikan kejayaan kunjungan Tun ke bumi UK ini. Dan rasanya tidak perlu untuk saya berbicara lebih panjang. Mari kita bersama-sama mendoakan agar Allah memberi kesihatan yang baik pada Tun dan isteri, dan terus kuat dalam memperjuangkan bangsa kita, negara kita dan masa depan kita. Tentunya sokongan kami sentiasa bersama Tun. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Zaini, Ketua Koordinator untuk program kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti yang ditekankan oleh saudara koordinator tadi, kalau 8 tahun yang lalu Tun pernah sampai ke Manchester, kalau tak silap saya di UMIS pada ketika itu. Sekarang UMIS dah merge dengan Manchester University tu ya. Difahamkan majoriti yang especially professionals yang berada pada ketika itu masih berada di sini dan masih menekankan berebut-rebut untuk datang bersama Tun pada hari ini. Itu satu kebanggaan kepada kami sendiri. Dan seperti mana dikatakan oleh pengurusi koordinator tadi juga, bahasa konsep kali ini kita ubah. Kalau dulu kita bayak muka mai, kita bagi nasi bungkus, kali ini kita ubah. Mereka kena bayak untuk dapat mereka kena bayak untuk makan. Kita nak jadi seorang yang berdikari, kita balik ke tanah air kita ubah konsep ini insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya rasa bukan kita nak saya yang drama ya. Masa dengan segala hormat yang kita menjemput yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Kursi Majlis, saudara koordinator, khususnya dan tuan-tuan hadirin sekalian, terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak penganjur yang telah sudi saya ke Manchester pada pagi ini untuk bertemu dengan penduduk Malaysia di Manchester dan di sekelilingnya, dan juga memberi peluang kepada saya untuk membuat ucapan sedikit. Dan saya harap perjumpaan kita ini akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi kita semua. Saya percaya bahawa satu daripada tujuan kita mengadakan perhimpunan ini ialah untuk memikir tentang masa depan kita. Masa depan kita sebagai warga negara kita, sebagai orang Melayu, sebagai orang Malaysia. Dan ini adalah sesuatu yang harus difikir oleh kita sepanjang masa. Kerana kita tahu bahawa masa depan kita akan ditentukan oleh kita sendiri. Tidak ada orang lain yang akan menentukan nasib baik bagi diri kita, kerana mereka tidak bertanggungjawab kepada kita. Dan hanya kita yang boleh menentukan